Okey, biasanya kalau kita travel ke luar negara, dia ada satu masalah kalau kita pergi ke tandas. Biasanya tandas diorang ni dia tak macam tandas kita dekat Malaysia ni. Dia ada pipe untuk mudah kita nak cuci. Okey, solution yang paling mudah adalah gunakan botol air macam ni, tapi dia susah nak jaga dia punya water flow. So yang terbaik korang kena gunakan benda ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera, jumpa lagi dekat channel My Kali Jenis. So hari ni saya nak unboxing dan juga review satu benda simple ni, tapi dia memudahkan kehidupan kalau kita nak pergi travel luar negara, nak pergi tandas, nak buang air, so boleh gunakan benda ni. So benda ni namanya adalah Umimal Manual Bidet. So kita unbox dulu, tengok dalam dia macam mana. So dalam ni akan dapat lagi satu kotak lah. Okey, so benda ni namanya adalah travel botol. Ni model MH6400. So ini dia gentle, dia simple dan juga dia portable. So ni adalah botol untuk bidet sebenarnya. Biasanya kalau kita pergi toilet dekat luar negara, dia jarang-jarang ada pipe. Dia tak ada pipe yang macam dekat toilet dekat Malaysia ni. So mudah untuk kita cuci. So nak cuci memang leceh sebab kadang-kadang dia just bagi tisu sahaja. So better korang standby botol ni. Boleh juga sebenarnya bawa botol mineral macam ni. Tapi dia leceh sebenarnya nak gunakan sebab dia punya lubang dia besar. So kalau kita nak cuci, air dia kita susah nak kawal dia punya flow. So antara feature dia yang best, dia Sutus Postpartum Paint, dia personal cleaning, dia portable bidet, dia large capacity dan juga dia ada angle spray. Dia ada banyak pilihan color, korang boleh pilih sahaja. Lepas tu cara nak guna pun dia dah tunjuk dekat sini. Okay, memang mudah. So dekat dalam ni akan dapat dia punya macam ni lah. Yang bagusnya dia bagi sekali satu bag. So senang nak simpan, dia nampak kemas. Okay, dia bagi sekali dia punya user manual macam ni, cara untuk guna. Okay, ni dia punya bag, comel je. Okay, bag dia kecil je, senang nak simpan. So ni botol dia. Yang ni dia ada banyak pilihan colour, tapi saya pilih yang colour putih lah. Dia nampak kemas clean macam ni, senang nak cari. Okey, botol dia jenis lembut macam ni. Senang nak picit, nak keluarkan dia punya air. Dia ada cover dekat sini. So kalau nak simpan, kita boleh tutup dia punya cover dia. Okey, lepas tu dia ada dia punya nozzle macam ni. Yang ni kita boleh tarikkan dia. Ini yang panjang. So bagi dia lock macam ni. So nak simpan kita boleh pendekkan. Okey, so mudah, boleh tutupkan saja. So yang ni pun boleh buka, so kita boleh isi air. Dia agak ketat sikit, nak buka boleh buka macam ni. Alright, so macam ni lah korang boleh isi air. Ni dia punya nozzle tadi. So bila tarik, make sure kena tarik ketat-ketat bagi dia lock macam ni, supaya dia tidak tertutup balik. So kalau nak guna senang, korang boleh anglekan macam ni dan picit sahaja. Okay, nampak? So dekat ni pun dia ada lubang-lubang halus. So dia akan memberi percikan air yang luas lah. Okay, so dia mudah, korang just talakan macam ni dan picit, mudah nak cuci. Okay, nampak? So dia punya kualiti dia bagus. Lepas tu dia sangat compact, sangat portable. Bila dah guna boleh simpan balik, nak bersihkan pun senang. Harga dia pun murah je. Kalau korang berminat boleh dapatkan dekat link. Okay, percayalah benda simple macam ni sebenarnya memang sangat berguna kalau korang travel luar negara yang dia punya toilet tu dia tak ada pipe. Okey, ini adalah travel bottle water bidet. Dia portable. Saiz dia kecil, compact macam ni. Korang letak air dekat dalam ni, lepas tu boleh senang lah kalau kita nak cuci-cuci. Okey, so kita just picitkan sahaja, dia akan keluar air dia. Dia punya bukaan air dia pun nampak kuat. Okey, nampak? So mudah kita nak cuci. So dia punya saiz pun compact. Contoh ni kalau nak guna kita boleh panjangkan lah dia punya hose, tapi kalau nak simpan tolakkan saja. Okey, lepas tu dia bagi sekali dia punya penutup macam ni. Kita boleh tutup kemas. Okey, nampak? Dia punya tutup pun okey. Cantik botol dia. Lepas tu dia bagi sekali dengan dia punya bag macam ni. So mudah nak simpan. So macam ni mudah korang buat travel. Nak pergi backpacking, nak pergi mana-mana satu dunia pun boleh. Even nak bawa pergi haji, pergi umrah pun dia sesuai. Okey, kalau beli akan dapat satu kotak macam ni. Dia kemas simple. Dia ada banyak pilihan color. Lepas tu kegunaan dia pun senang. Tapi kalau tak tahu nak guna, boleh refer saja dekat dia punya kotak ni. Dia punya kapasiti air dia pun banyak. Lepas tu nak guna dia pun senang. Lepas tu dia ada angle, kita boleh laras dia punya panjang dia. Dia memang simple dan juga portable. So yang ni wajib korang bawa kalau pergi travel luar negara. Okay, dia memudahkan kehidupan. Okay, so kalau korang berminat boleh dapatkan dekat link. Okay, botol ni dia bukan botol air biasa. Botol ni dia special. Dia memang sangat berguna kalau korang pergi travel luar negara. Lagi-lagi dekat tempat tu dia punya toilet, dia tak ada pipe. Dia tak ada pipe air yang untuk kita cuci. Okay, lepas buang air. So korang kena bawa botol ni. Okay, dia bagi sekali dengan dia punya bag lah. So mudah nak bawa. Okay, so dia punya size pun okay. Boleh letak air pun banyak.
So nak guna dia pun senang, korang just cabutkan saja macam ni. Ni dia punya cover. Lepas tu dia ada satu nozzle, satu hose ni. Yang ni kita boleh panjangkan. Just tarikkan sampai dia lock ketat macam ni. Okay. Lepas tu kita terbalikkan saja macam ni dan kita picit. So nampak air dia kuat. So mudah kalau nak cuci-cuci, buang air besar, buang air kecil, senang. Okay, so mudah. So dia punya air pun boleh letak banyak. So kalau kita picit, nampak picit, memang laju air dia. Memang kuat air dia. Okay, nampak. So nak guna pun mudah, nampak dia punya ni pun lembut, senang nak picit. So bila dah sudah guna, boleh tutupkan saja macam ni dan tutup dia punya cover, masukkan dalam dia punya bag. Memang senang. Tak nak warna putih, ada warna pink, ada warna biru, macam-macam colour ada. Okay, so size dia pun compact, senang bawa, senang letak dalam bag. Okay, harga dia pun murah. Kalau korang berminat boleh dapatkan dekat link. Okay, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat untuk buat video-video lain. Semoga jumpa lagi dekat video lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.